Nabi Isa alaihi salam dikenali sebagai Nabi yang dikurniakan mukjizat luar biasa berkaitan kehidupan dan penyembuhan. Baginda menyembuhkan penyakit yang dianggap mustahil dan menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sains mengkaji tubuh manusia dengan sangat mendalam, namun tetap berhadapan batas yang tidak mampu ditembusi. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang buta sejak lahir dan pesakit kusta. Penyembuhan ini berlaku serta-merta tanpa rawatan fizikal. Perubatan moden mengkaji regenerasi sel, terapi gen dan pembedahan mata. Namun, penyembuhan segera tanpa rawatan melangkaui kemampuan biologi semula jadi. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahawa nyawa bukan sekadar fungsi jantung atau otak, tetapi ciptaan ilahi. Biologi menjelaskan bagaimana sel hidup berfungsi, tetapi tidak mampu mencipta kehidupan daripada ketiadaan. Kehadiran Nabi Isa memberi harapan besar kepada mereka yang putus asa. Harapan ini sendiri memberi kekuatan untuk terus hidup. Psikologi dan sains perubatan mengakui emosi positif dan kepercayaan boleh mempercepat proses pemulihan. Mukjizat Nabi Isa bukan sekadar untuk menyembuhkan tubuh, tetapi untuk menyedarkan manusia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajak manusia berfikir, bukan hanya kagum. Sains menjawab bagaimana, agama menjawab mengapa. Kisah Nabi Isa alaihissalam mengingatkan bahawa ilmu manusia ada hadnya. Setinggi manapun teknologi berkembang, penciptaan dan nyawa tetap milik Allah. Ini menjadi perbincangan besar dalam bioetika dan falsafah sains moden. Sains membantu kita memahami tubuh manusia, tetapi mukjizat Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kita tentang asal kehidupan. Disitulah iman dan ilmu bertemu. Tekan subscribe untuk lebih banyak video macam ni.